Okey, jom kita mula. Hari ini kita akan bersembang tentang satu topik geografi yang sangat menarik. Kita akan meneroka kepelbagaian iklim di Asia dan ciri iklim mengikut zon. Cuba bayangkan, benua Asia ini sangatlah luas dan penuh dengan pelbagai jenis cuaca. Jadi, mari kita rungkaikan rahsia di sebalik warna-warni zon iklim ini sama-sama. Sebelum kita selam lebih dalam, ini apa yang kita akan capai pada akhir penerangan ini. Ringkas sahaja. Pertama, kita akan kenal pasti 4 zon iklim utama di Asia. Kedua, kita senaraikan jenis iklim dalam setiap zon tersebut. Ketiga, kita tengok ciri-cirinya seperti suhu dan hujan serta contoh negaranya. Dan yang keempat, kita bezakan ciri-ciri untuk setiap zon iklim ini. Mudah sangat bukan? Jom kita teruskan. Okey, pernah tak kamu terfikir kenapa di Malaysia ini cuacanya panas dan lembap memanjang? Maksud saya, kita sentiasa nampak pokok-pokok hijau yang subur, selalu rasa hujan lebat. Tetapi kalau kita terbang pergi ke Rusia contohnya, keadaannya sangat-sangat berbeza. Di sana udaranya beku, daratan dilitupi salji tebal, siap dengan angin kencang lagi. Jawapannya ada pada saiz benua Asia itu sendiri. Keluasan inilah yang mencipta kepelbagaian iklim yang sangat menakjubkan. Untuk faham macam mana iklim ini berfungsi, kita akan buat satu perjalanan yang kita panggil perjalanan latitude. Kita akan merentas daratan Asia dan singgah di 4 destinasi utama mengikut susunan. Kita mula dari zon iklim panas, lepas itu kita naik ke utara ke zon iklim panas sederhana, naik lagi ke zon iklim sejuk sederhana dan akhirnya, bam, kita sampai di zon iklim sejuk. Sekarang kita masuk ke bahagian 7.1 iaitu kepelbagaian iklim di Asia. Mari kita mulakan perjalanan latitude kita merentasi benua ini. Konsepnya macam ini ya. Semakin jauh kita bergerak dari garisan khatulistiwa, semakin sejuk suhu di kawasan itu. Kita bermula di langkah pertama, zon panas. Lepas itu, kita bergerak ke utara sedikit, masuk langkah kedua, zon panas sederhana. Waktu ini, udara sudah mula rasa sejuk. Kita teruskan lagi ke utara ke langkah ketiga, zon sejuk sederhana. Dan akhirnya di langkah keempat, zon sejuk yang letaknya dah dekat sangat dengan kawasan Arktik. Di setiap langkah ini, suhunya memang agak jatuh menjunam. Okey, sekarang saya nak uji sedikit. Cuba teka sebutkan satu negara Asia yang kamu tahu ada iklim panas. Fikir sejenak. 1, 2, 3. Okey, masa tamat. Kalau kamu jawab Malaysia, Singapura atau Arab Saudi, memang tepat sekali. Seterusnya, kita beralih ke bahagian 7.2 pula, iaitu ciri iklim mengikut zon di Asia. Fokus pertama kita semestinya ke kawasan yang paling kita kenal, iaitu zon iklim panas. Mari kita lihat profil iklim khatulistiwa. Ciri utamanya, memang panas dan lembap sepanjang tahun. Purata suhunya adalah sekitar 27 darjah Celsius. Hujannya pula, wah, sangat lebat, melebihi 2,600 mm setahun. Sudah tentu, contoh negaranya adalah negara kita sendiri Malaysia, jiran terdekat kita Singapura dan juga Brunei Darussalam. Masih lagi dalam zon panas ini, sebenarnya wujud 2 lagi iklim yang cukup berbeza. Pertama, iklim gurun panas. Suhu waktu musim panas di sini sangat membakar, boleh mencecah 32 hingga 38 darjah Celsius dan hujannya sangatlah sedikit, kurang daripada 250 mm. Memang kering macam di Arab Saudi. Kedua pula ialah iklim monsun tropika. Iklim ini unik sebab ada musim kering dan lembap yang sangat jelas. Suhunya sekitar 24 hingga 27 darjah Celsius dengan hujan antara 1,000 hingga 2,000 mm setahun. Contohnya seperti di India dan Thailand. Cuba bayangkan betapa mencabarnya persekitaran macam ini. Inilah landscape iklim gurun panas. Pasir beralun ditiup angin yang sangat kering dan kelembapan pula amatlah rendah. Ini bukti betapa ekstrimnya keadaan di setengah kawasan walaupun masih berada di dalam zon iklim panas. Okey, kita teruskan perjalanan menuju ke utara, masuk ke zon iklim panas sederhana. Di sinilah kamu akan mula perasan kewujudan musim-musim berbeza yang lebih ketara. Kita pecahkan zon ini kepada 3 iklim utama. Pertama, iklim China. Di bahagian tengah dan selatan China, contohnya, suhu musim panas sekitar 28 darjah Celsius. Tetapi bila masuk musim sejuk, ia boleh turun sampai 5 darjah Celsius. Kedua, iklim step. Di selatan Rusia, musim sejuknya lagi mencabar. Boleh turun dari sifar ke negatif 10 darjah Celsius berserta ribut salji. Ketiga, iklim Mediterranean, macam di Turki. Yang ini suhunya lebih rileks sedikit.
musim panas dan musim sejuknya berada pada tahap yang sangat sederhana. Kalau kita perhatikan betul-betul, taburan geografi untuk zon panas sederhana ini letaknya betul-betul di bahagian tengah benua Asia. Kedudukan tengah yang unik inilah yang memberi keseimbangan suhu yang agak cantik berbanding dengan zon-zon lain. Kita terus merentas ke garis latitud yang lebih tinggi. Selamat datang ke zon iklim sejuk sederhana. Udara sekarang jauh lebih nipis dan sangat sejuk. Mari kita selami dua iklim yang agak ekstrim di zon ini. Pertama, iklim Laurentia yang ada di utara Jepun, suhu musim sejuknya boleh membeku antara -6 hingga 10 darjah Celsius, siap dengan salji. Manakala iklim Siberia pula, suhunya jauh lebih menakutkan. Boleh menjunam antara -17 hingga -5 darjah Celsius pada musim sejuk. Bayangkan sajalah betapa sejuknya itu. Di wilayah utara benua kita ini, jaraknya sudah teramat jauh dari garisan khatulistiwa. Ini bermakna ia menerima tenaga pancaran matahari yang sangat minimum. Itulah sebab utama kenapa suhunya menjadi sangat sejuk begini. Dan akhirnya, kita tiba di destinasi paling hujung dalam perjalanan latitud kita. Inilah dia, zon yang paling ekstrim, zon iklim sejuk. Ini profil untuk iklim tundra. Cuba bayangkan, musim sejuknya berlarutan selama 8 bulan. 8 bulan yang sungguh menyeksakan. Suhunya boleh menjunam antara -32 darjah Celsius hingga -5 darjah Celsius. Ditambah pula dengan ribut salji yang dahsyat. Kawasan ini memang seakan-akan sentiasa dilitupi ais. Jadi, poin yang paling penting kita nak tengok di sini ialah perbandingan dua dunia yang sangat berbeza ini. Dari iklim khatulistiwa yang sentiasa basah, panas dan berpeluh di bahagian bawah khatulistiwa, hinggalah ke iklim tundra yang beku dan dilitupi ais 8 bulan lamanya di bahagian atas utara. Perbezaan ketara ini adalah bukti kukuh betapa hebat dan pelbagainya iklim di benua Asia. Sebagai rumusan ringkas untuk semua yang kita dah bincangkan hari ini, minda kita boleh menusun ke semua jenis iklim ini ke dalam kumpulan zonnya yang tersendiri. Ini sangat berguna untuk bantu kamu ingat dan faham struktur iklim Asia ini dengan lebih kemas dan teratur. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan satu soalan untuk mencabar minda kamu semua. Berdasarkan suhu, hujan dan segala ciri yang kita dah kupas tadi, mengapakah Malaysia mempunyai banyak sangat aktiviti pertanian kalau nak dibandingkan dengan kawasan tundra? Cuba fikirkan, bagaimana cuaca dan iklim ini memberi kesan langsung kepada apa yang manusia buat setiap hari. Ini satu topik yang sangat mendalam dan kita pasti akan teroka dengan lebih lanjut nanti. Terus perhatikan dunia di sekeliling kamu dan kita jumpa lagi.